Sebut pasal Mini, korang mesti akan terbayang satu ciri unik, iaitu pemanduan ala go-kart. Jadi kalau korang sebenarnya ada kesempatan, boleh cuba sertai acara eksklusif macam Mini JCW Track Day. Dekat sini biasanya akan disediakan beberapa model untuk korang pandu uji. Macam hari tu kami dapat rasa sendiri pemanduan beberapa model Mini dalam lita pengendalian. Yang ini memang istimewa sebab dia dibina, direka, diinspirasikan daripada lita Kartodromo Parma di Itali. Lita ni sebenarnya tempat famous untuk pelumba-pelumba terkenal asah skill pemanduan mereka sebelum masuk kejuaraan berprestij Formula One. Jadi dekat Malaysia ni ada beberapa model JCW yang korang boleh pilih dan juga beli, iaitu Mini JCW, Mini JCW EV, Mini JCW Aceman EV dan juga Mini JCW Countryman All 4. Julat harga dia bermula dari RM218,000, yang paling mahal pun bermula bawah RM400,000 sahaja. Bawa Mini ni sebenarnya tak perlu nak laju pun, tapi cukup untuk buatkan adrenalin korang berderu dengan laju, dan yang paling penting buat di dalam tempat yang selamat. Cukuplah berceloteh, korang layan je lah video kami pandu uji Mini ini. Menarik tak?